Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Pertama sekali saya selaku tuan rumah mengalu-alukan kehadiran pihak lelaki jauh daripada Semenyih. Lagi mengucapkan terima kasih kehadiran pihak lelaki dan juga kaum keluarga pihak perempuan. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, saya terus dengan tujuan dan niat majlis ini diadakan menyerahkan mikrofon ini terus kepada Tok Sidang kita, masih muda dan ganteng lagi, Rozaimi, dan terima kasih juga dengan kehadiran Tok Imam, saya panggil dia Pak Hitam, bukan orang jauh-jauh ni, semua orang dekat je. Okey, sekian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai sidang perlu ada supaya majlis ini berjalan lancar. Bagi memudahkan majlis ini, saya selaku diamanahkan oleh dari wakil kepada keluarga pelaksana membawa hajat yang besar. Sebutkan nama yang dirisik. Okey. Lepas tu bila pihak belah perempuan pun cakap ada dan setuju, okey, serahkan cincin resit dahulu. Alhamdulillah, selesai merisik, kita pergi bertunang. Bertunang ni satu dia. Pertama, menyerahkan cincin. Dalam masa bertunang, dalam masa kita ramai-ramai ni, kita akan ada perbincangan apakah antara yang nak diberikan kepada pihak perempuan, dan juga kita akan sama-sama dalam majlis ni juga kita akan tetapkan tarikh bila hari langsung, hari nikah, dan apa-apa perubahan sekalipun korang berbincang. Tak adalah benda tu wajib. Bila kata cakap ini hari, besok nak nikah, besok juga. Bila tak ready, susah. Okey, dah hantaran 15 Indonesia, dan tarikh, kita dapat tarikh, kita dah tetapkan. Cuma apa yang dimaklumkan dalam masa 2 tahun hidup. Maksudnya dalam masa 2 tahun tu bila-bila boleh on, bila-bila boleh buka, bila-bila boleh jalan majlis. Antara tu sama ada nak bagi awal atau bagi separuh sebelum hari nikah atau bawah sekali hari nikah. Saya rasa itu saja. Cincin tunang kita tengok dulu. Mak lelaki tak nak tengok yang Terima kasih kepada saudara Rozaimi bin Mahzan selaku sidang Kampung Tengah. Jadi dan saya juga mengalukan kedatangan kepada pihak lelaki daripada Semenyih yang sudi hadir ke Kampung Cebrang dan ke rumah Puan Azharina, berkah kepada pihak pengantin perempuan dan semua waris-waris yang hadir di dalam majlis pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, majlis berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan seperti mana kata Tok Sidang tadi, mudah-mudahan dengan berkat doa dan berkat aminkan doa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami berhimpun di majlis yang mulia dan bersejarah ini, mohon rahmat dan hidayah dari sisimu. Berkatkan atas lambang cinta ini dan bimbinglah kedua saudara kami dalam masa pertunangannya. Semoga mereka mencari kehendak-Mu dengan hati yang ikhlas dan mendapat kebaikan-Mu yang melimpah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber segala cinta kasih kerana ihsan-Mu, dua pasangan muda ini dapat saling bertemu. Kini mereka memohon rahmat-Mu untuk masuki fasa pertunangan dan mempersiapkan diri untuk gerbang perkahwinan. Kami mohon, buatkanlah mereka dengan berkat-Mu yang melimpah. Semoga dalam masa pertunangan ini mereka kian hari kian saling menghargai dan saling mengasihi. Dan sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.